pada ini berada di Balakong untuk nak check restoran punya counter freezer dia bermasalah. Tu dia ting operasi dia susah nak buat kerja, nak simpan barang yang segar. Sekejap lagi kita tengok macam mana. Okey, ni kita berada di Balakong. Ni adalah counter chiller. Tu sekarang ni dia keadaan sejuk elok. Tapi keadaan tu dia ada panas. Kadang-kadang ada panas. So kita tengok apa masalah dia. So sekarang ni kita nak buka ini digital thermostat ya. Nak jadikan dia chiller, daripada freezer nak jadikan dia chiller. So kita nak buat wire ni. Okey, kita buat fitting ni sekejap saja. Apa beza digital chiller dengan digital thermostat freezer? Yang freezer dia ada dua sensor room dengan ni ada sensor room saja. Kalau yang ni dia ada evaporator sensor dengan sensor room, dan dia ada heater. So saya tak nak jelaskan banyak-banyak nanti pening. Jom kita tengok